Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Kat sini ada kelas pump Proton CV. Jadi kat sini saya nak tunjuk cara buka macam mana. Pertama sekali, standbykan tool kita yang patut. Okay, ni kelas pump ni pressure dia tak kuat. Tarik. Kita tahu leaking dia kat mana. Okay, ni saya nak buka balik. Cara dia macam mana sekali. Pertama sekali, tarik ni dulu, keluarkan. Lepas tu yang ni, cover kit ni mesti dia akan pecah dekat sini. Ini tak ada masalah. Macam mana? Tekannya macam ni. Ini dia getah mati. Dia bukannya getah macam getah belada ke apa. So kalau ada bajet boleh beli lah benda ni. Harga dia dalam puluh-puluh jugalah, dalam RM30 macam tu. Okey. Pertama sekali tarik ni dulu. Saya kena pakai dua kaki. Macam mana? Masuk ni balik. Masuk ni. Pakai plier grip ni. Tarik. Grip je. Sekejap saya adjust sekejap. Okay, tarik, grip je. Patutnya kerja ni kena 2 orang Biar ni saya buat seorang. Okay, macam tu. Kita grip. Pertama sekali ambil box ni size 30 T30 dia banyak pakai spesial tu T. Buka. Sama. Patutnya kelas pump ni saya pernah buka dah, cuma mungkin ada silap sikit. Jadi kita betulkan balik benda ni. Sebab kalau kita tak betulkan, nanti minyak dia akan leaking. So pressure pun dia tak support. Nanti dia tak simpan pressure. So video kali ni agak panjang sikit sebab ni saya nak tunjuk sebab ada orang bertanya kadang macam mana buka. Okey, dah macam tu. Belakang ni dah macam tu, dah lepas. Lepas tu yang ini lepas balik. Ini dah lepas. Buka. Okey, sekarang ni ini dia dah keluar. Kita keluarkan dia. Oh, lupa. Keluarkan piston ni. Piston tadi dah kat dalam, so jangan lupa benda ni. Lepas tu ambil plier tirus. Ni ada silinder dalam ni, silinder besar ni, tarik tapi hati-hati. Dekam tak apa. Tak ya. Jadi dekat dalam ni dia ada silinder kecil, nampak? Lepas ada kecil tu. Yang ini. So ini kita nak kena keluar. So macam mana cara dia? Tengok betul saya cara buat ni, saya buat tu sendiri. Ni ambil box size 13. Box size 13 sebab box 13 ni dia memang mengam dekat sini. Masukkan. Okey, dah ngam. Cun. Cara masukkan dari bawah. Yang ini dia agak kena pakai tenaga sikit.
Okay, macam mana tu. Saya adjust sekejap saya kena adjust sikit. Macam ni. Buat dia ngam-ngam serata dengan silinder dalam ni. Silinder yang kecil tu. Silinder ni kita nak keluarkan. Lepas tu ambil plier grip ni. Grip dekat situ. Grip dekat situ. Tekan. Ni benda ni nak kena ketuk. Ketuk sambil tarik. Macam mana saya buat Okey, dia dah keluar. Nampak? Kita tarik balik. Dah keluar. So benda ni akan keluar, nampak? Ni silinder. Di dalam clutch pump ni ada 2 silinder. Satu backup silinder, satu lagi silinder untuk pressure. Silinder untuk pressure ni dia tak boleh kemek. Kalau dia luka kat dalam pun tak apa. Tapi jangan dia calar kat luar. Okey, macam mana? Jadi dalam ni ada O-ring. Dia duduk kat aussil ni. Situ duduk sikit. Benda ni saya baru buka tu, tapi sebabkan O-ring dia. Macam mana cara dia? Bila yang tu, saya bersihkan sikit. Letak minyak auto, rendam. Ini yang lama. Nampak kesan lama. Dia kemek. Dia jadi lepeh. Itu yang pressure tak kuat. Yang barunya dia bulat. Okey. Rendamkan dulu. Piston dalam ni. Ini pun kena tukar baru. So cara pasang macam ni. Dia menghadap sana. So pressure dekat sini dia akan tekan. So dalam ni pun sama. Okey ni. Bila nyentuh, ambil kena minyak, letakkan minyak, sapu sikit. Dalam pun sapu. Ini agak pening sikit Jadi yang mana tak tahu nak buat tu boleh COD clutch pump kat saya. Saya akan buat berserta dengan barang. Harga saya buat untuk tukar clutch pump kit saja 180. Jadi ni memang agak rumit sikit. Bila macam tu, okey, sekejap kita bersihkan dulu dalam tu. Dalam ni dia tak boleh ada abuk dalam ni. So kalau ada abuk tu kita kena bersihkan. Ambil kain bersih, jolok. Jolok dalam tu. Gitu juga tepi ni. Ada masa dia clutch pump ni degil. Degil tu dia ada cara lain. Okey, yang tu masukkan ni silinder ni. Masukkan silinder ni balik. Ni kalau nak masuk kena serata Okay, bila dah serata, pertama sekali masukkan backup seal. Ni backup seal putih ni. Lepas masuk backup seal tu, masukkan seal dia yang bulat ni. Kena rendam kat minyak sikit minyak utuh. Bila dah masuk, ini kita kena yang ini kena pandai. Kita kena seratakan dia dulu, baru kita akan tekan. Dia agak guna tekanan kuat sikit. Jangan masuk sengit. Bila masuk sengit, pressure akan terlepas. So orang cakap akan loss Jadi macam tu.
cari untuk silinder pump ni, kita balikkan dia macam ni, sepatutnya macam ni kan, masukkan dia macam ni. Ini untuk kita tekan, masukkan dia. Bila macam tu, ambil ni tool ni, tekan dia perlahan-lahan, bagi dia serata. Ini dia agak kena fit, kena bagi fit, betul-betul fit. Kalau dia tak fit, tak ketat, pressure akan loss. So ini yang paling banyak masalah. Kita buat macam tu, buat kiri kanan. Kalau tak fit, inilah selalu masalah ni. Kita boleh tahu. Jangan ketuk pakai ni, pakai tangan saja, sebab dia benda ni lembut. Untuk kita fitkan silinder kita kat bawah, kick silinder tu. Macam mana? Okay, sekarang kita tengok macam mana dia. Okay, bila macam tu, keluarkan balik, kita colok daripada depannya. Ini dekit macam tu. Sekarang ni kita masukkan dia balik. Yang ini kena hati-hati lah. Depan ni kalau nak letak gam pun boleh, tak nak letak gam pun boleh. Okay, pertama sekali macam mana? Okay, letak minyak, sapu minyak, pakai minyak auto, minyak gebok auto. Pastikan jangan ada pasir. Dengan tu masukkan. Masukkan dia balik. Ini buka silinder. Okey. Ini untuk silinder atas. Kit silinder atas. Ini pun kena masuk serata. Kalau tak nanti kan pressure akan loss juga, sebab dia akan tutup. Dia akan halang pressure keluar udara. Ini cara potong sebi punya lah. Lepas tu tekan dia sikit. Ambil test pen ke, tekan bagi dalam, tekan je. Dia agak ni benda ni upah dia memang, sebab benda ni terlalu rumit. Ada je yang buat tak jadi. Last COD kat saya, hantar saya buat. Ada je. Ni saya tunjuk ilmu dia macam mana tolak, sebab dia ada slack kat bawah tu. Tolak macam tu. Dia kena serata je. Kalau tak serata tak boleh. Harga kit kelas ni 100 lebih. Dia ada 4 pieces.
100 lebih. Okey, bila dah macam tu, ini jangan lupa. Pam dia. Cara pasang dia macam mana kan? Macam ni. Ni masuk, bukan ni ke depan. Hari tu ada yang pasang ni ke depan, dia terbalik kabel kat sini, masukkan macam ni. Dia masuk macam tu. Yang dekat sini ni kita kena hati-hati sikit. Dia kena tekan, sebab silinder ni akan tahan angin tau. Tekan sambil tolak ke bawah. Ni tenaga kena kuat sikit sebab benda ni dia keras. So silinder atas ni jangan koyak lah. Kalau koyak terpaksa kena beli baru. Mahal 100 lebih, 150. Okay, dia dah masuk. Nampak? Bila masuk macam tu, apa perlu kita buat? Perlu apa yang kita perlu buat? Tak maaf lah, saya terpaksa pakai kaki yang ni, tahan pakai kaki sebab saya seorang. Dia dah terlepas, nampak? Bila dia terlepas, tak boleh, dia akan keluar balik sebab spring dalam dia keras. Kita kena buat betul-betul. Kalau cincai-cincai memang tak boleh. Kalau ada kelapangan bolehlah buat benda ni. Okey dah. Aduh, dia terlepas balik sebab spring dia kuat. Ni tak boleh paksa, sebab ni kalau paksa ni dia akan koyak. Banyak orang buat ni akan koyak kalau mana ni tak reti buat. Silinder atas ni dia ada kit silinder dia panggil. Ada yang terbalik orang pasang. Bila terbalik, bukanlah benda kereta tak hidup. Hidup tapi pressure tak kuat. Tekanan pressure tak kuat. Bila tekanan pressure tak kuat, habis lah. Dia macam tu. Tak maaf lah, saya pakai kaki. Okey, piston masuk ke dalam kan. Yang o-ring ni pun kena masuk ke dalam sampai kena dekat dia punya tempat start. Okey, bila dah macam tu, ni bentuk dia. Pastikan dulu cara dia macam mana. Tolak, pakai screwdriver ataupun test pen. Jangan patah sebab benda ni mahal. Nampak je benda ni macam ni. Macam tu, tolak satu-satu. Dia ada 4 pin. Nampak? Dia akan berbunyi tek. Kalau tak masuk, dia akan terlepas. Tolak je. Memang dia ada tempat slide situ. Okey, dia dah terlepas ni. Dia dah okey, nampak? Buka balik. Nampak dia tendang. Bila dia tendang, kena buat balik. Pastikan dia okey lah sampai dia okey.
Sebab itu kita kena buat benda ni dengan cermat. Sebab ini je yang paling susah dia, dengan tarik silinder dalam. Jangan masuk. Saya terpaksa balik, saya pakai kaki. Bila ada lock yang tu, sensor ni sebenarnya kedudukan sensor ni dekat sini, kat bawah. Dia bukan kat atas. Ada yang pasang kat atas mengelakkan kena air, ada yang kat bawah. Macam mana cara dia? Ambil skru, mana yang nak belajar tu insyaAllah boleh pelan-pelan. Apa guna dia kita pakai ni? Sebab dia tak, spring tak senang, jadi kita nak lock tu senang. Kalau yang pandai sekejap lah, kalau tak pandai lama, dia makan masa. Kita buat macam ni. Kalau boleh sebelum buka tu kita cuci dulu Kita cuci bodi dia ni, kita cuci bodi clutch pump ni, bagi dia buang minyak-minyak hitam lama tu. Bila dia dah buka je, nampak? Macam tu ya. Lepas tu barulah kita ketatkan. Senang ni benda ni kalau ni, tapi kalau tak hati dia jadi susah lah. Okay, dah siap. Jadi okeykan tu, masukkan ni balik. Itu yang ni. Kalau nak gam pun boleh. Okey, sekarang dah siap. Dah siap. Kita boleh try. Nampak? Kita tarik dia agak kuat. Begitulah cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.